Alright guys, so sekarang kita dah masuk ke dalam DIY bersama Sophie. Sophie! Look at me. Look at me. Tak ada, kali ni aku tak suka sebab kau nak jadikan aku. Kau nak bully aku hari ni. Apa salahnya? Kata Ni. Cuci kereta. Ni cuci kereta lah Syami. Ni lah Mas, ni aku tunjukkan macam ni. So jom, apa-apa pun kita akan cari baldi. Tu penyapu? Ni untuk baja ke untuk? Untuk pokok. Tapi Tengok tu, bukan tengok aku. Tengok kamera, tengok aku. Tengok aku nanti habis. Tengok dah puas. Natal lah kita. Mana baldi ni? Kau pakai ni, kau nak pakai ni? Nak? Kau nak? Apa boleh tak barang kau? Tahu? Betul? Ni. Nak pink. Mau. Ni tak payah besar-besar ni je. Ya tu lah. Tak payah nak besar-besar sangat. Nak buat apa? Jangan marah. Okay dah. Terus last sekali. Sabun. Mana sabun dia? Aku rasa mesti DIY ni ada pekerja kot. Aku rasa sini Ami. Cuba kau tengok sabun-sabun ni kat sini. Kau sabun. Kau tanya bos. Oh, I speak with I should speak. Yeah. Boom waka waka. Okay. I want soap. I want soap. Like car wash. Soap like car wash. Soap. Kan aku dah cakap sedia kat sini. Ni. Sabun apa dia nak suruh aku pakai ni? Aku rasa sabun cuci kereta tak ada. Ni tu sabun baju, sabun. Pakailah sunlight. Tak rosak kan kereta? Aku selalu pakai sunlight. Banyaknya. Satu cukup dah. Tak, dia tak rosak cat ke? Sunlight tak rosak cat. Yang tu kena beli ni lah. Satu. Bagi wangi balik kereta. Okay, flavor apa? Pink. Okay, jom. Strawberry. Jom, let's go. Alright gang, so sekarang ni kita dah dapat dah barang-barang yang kita nak cuci kereta kejap lagi. So tinggal kita nak balik, kita nak buka water jet, kita nak pakai semua barang ni. Dah tak sabar. So jom, let's go. Kita bayar dulu. 1 hour later. Alright, so sekarang ni kita dah sampai dah dekat belakang rumah Sophie semua. So dekat situ memang dia dah sediakan pipe, water jet semua. Tinggal kita nak beli sabun semua dan kita dah beli. So bila kita dah beli, kita bawa keluar semua, kita set up barang kita and then kita mulakan operasi kita. Ready? Tak ready, Sophie? Ready? Yeah. Ready untuk jadi kuli Syami. Yes, let's go. I love it. Laju. Sabar aku nak main lagi. Semua kita pakai lepas basuh. Ni, kau tolong aku. Ni, buka ni. Buka apa? Receipt. Apa? Tag. Heish. Dah ke tak? Dah. Cincin. Kan kau dah cakap. Tapi kau kena tolong aku lah. Aku tak reti lah ni. Macam nak buat ni? Ini dia dekat sini. Dah ni ada dah. Try, ni tak sabun. Lagi. Apa sih lah aku boleh guna. Try Bismillah. Tolonglah jadi. Syamil. Okay, Bismillah. Alah! Mana ni? Ni je ada. Tak boleh guna benda tu. Tak ada tutorial lah. Serabut ni. Sorry guys, dia menjerabutkan sikit. Sebab aku tak pernah lagi pakai spray macam ni. Selalu aku tengok dalam TikTok yang ni aku beli kat DIY sendiri. So aku tak tahu pula benda ni rabut kan. Tak ada, dia tak ada buku manual ke apa. Okay gang, so sekarang ni tadi kita ada masalah teknikal sikit. Pasal ni je aku tak reti pakai. Apa?
Kita tengoklah kejap lagi kita pakai ke tak. Apa dia? Orang KL tapi tak lagi guna. Okey. Yalah, orang KL pun tak lagi Alah, guna. pakai apa? Ke Baldi ke? Tak boleh tu. Tahulah. Tak apa kita. Penat je aku tolong kau tadi. Jom. Tapi kejap. Syamil! Kosong. Gimana? Awak sabun Ah. Orang? Aku sabun Kau nak orang-orang yang gampang. Sorry. Lah nak orang-orang. First time aku cuci kereta sendiri weh. Ya. Oh. Aku Selama nak pergi kampus je. second time ke? Ni second time. First time dengan siapa? Masa lalu. Kau tengok masuk kereta sekali. Comelnya. Macam sama. Betul masuk ke? Tami, tiba je. Aish. Mana macam tu? Kau happy? Kau happy ke? Happy apa weh? Dapat Happy weh? aku tak cakap habis. Aku tahu. Kau nak cakap sekau kan? Tak adalah. Aku happy je. Adalah. Kau happy ke dapat bekerja sama dengan aku? Kan aku yang minta dengan Abang aku nak partnership dengan kau. Tahu. So kenapa kau tanya? Maksudnya aku happy lah. So maksudnya pilihan aku untuk pilih kau adalah pilihan yang tepat. Tapi aku kan tak boleh bawa naik kau macam orang lain bawa naik kau. Lepas tu, Aku biasa-biasa je Sofi. Ni pun rezeki je orang suka kita. Kalau tak, si aku lagi bersalah. Sebab pasal aku, kau tak boleh bawa naik. siapa cakap kau biasa-biasa je? Bagi aku kau luar biasa. Itu lah biasanya. Luar biasa lah bagi aku. Kita dalam kehidupan ni mana boleh nak sama dengan orang. Mungkin cara naik tu berbeza-beza. Sama ada cepat atau lambat. Macam mana kalau one day kita ni... Tak nak. Ha? Macam mana one day kalau kita ni berubah? Kalau mana kita berubah, Kau rela tak benda tu? aku tak rela tapi nak macam mana kita kenalah dengan cakap bos kita. Yalah. Kenalah hormat. Contoh kalau one day, kau pun dah 2 tahun, aku kan baru lagi. Benda tu mesti akan terjadi, Syami. Kau jangan risau tau. Apa? Selagi kau tak berjaya, selagi tu aku tak tinggalkan kau tau. Tapi kalau boleh aku tak nak kau tinggalkan aku langsung. Bukanlah tinggalkan apa pun. Maksudnya, selagi kau tak berjaya kat tangan aku, selagi tu aku takkan lepaskan kau. Kau nak lepaskan aku ke ni? Bukanlah lepaskan apa sangat pun. Sorry. Dengan aku kau kena banyak keluar. Pergi situ, pergi sini. Kan? Tak macam partnership lain. Habis kerja, shoot dekat office, buat konten itu ini dah settle dah. Bagi aku kan, kau buat aku berjalan ni kan. Lagi banyak kita create moment daripada kita create moment dekat office je. Janganlah macam tu. Tentu cuci Sofi, ini kotor ke? Ya. Ni pakailah sabun. Betul ni kau tak pakai sabun pun. Basah sangat dah tu. Tak payahlah buat kerja bagi aku lah. Pergi dah. Ada kat atas rambut kalau ni. Lah, kotor. Kalau kau minta aku rate kau 1 ke 10, kesamaan kau tu tak cukup setakat rate tu je. Asal? Lebih habis. Aish. Comel. Foto. Foto dah. Mana akal dan fikiranmu? Cukup serentak dengan nadaku bersama jari jemariku menyeru menari bersama diriku. Namamu ku rasa. Kalau aku jadi kau, aku sayang kereta ni.
Sebab apa aku sayang kereta ni? Kalau aku jadi kat kau. Sebab? Sebab kereta ni lah bukti dan saksi yang kau daripada awal sampai kau sekarang. Betul? Dari segi kau partnership dengan partnership kau Fahmi, Syafa'eh kan? Betul tak? Syatin pun kereta ni juga? Tak. Oh, Syatin tak? Syatin Motor. kereta sewa. Syatin hanya mampu kereta sewa. Tak dah, time tu kereta Fatin. Kereta Fatin. Tepi. Masuk. Tapi lah, aku ceritalah sikit sejarah kereta ni. Ha? Aku tak tunjuk sangat pun dekat AI yang aku beli kereta. Lepas Tapi tu? kau tahu tak? Sinilah. Sekejap. Kau tahu tak? Siapa orang pertama yang tengok kereta aku? Siapa? Orang pertama yang tengok kereta aku daripada tak buat apa-apa sampailah dah jadi macam ni, sampailah aku dah hampir 2 tahun pakai, iaitu kami Midah. Kanda, Farida dan juga Syamimi. Mimi dulu yang teman aku, bukanlah teman aku, maksudnya yang banyak tolong aku semua kan, diorang banyak tolong aku. And then sampailah aku dah ada keluar kereta time tu kan. Diorang lah orang pertama yang tengok kereta aku, yang launchingkan kereta aku. Sebab asal-asal dia, aku cakap lah, yang tu dekat Afiq Jeffrey ke apa tak? Cakap, aku malu sebab orang lain, yalah kereta BM, kereta Volkswagen. Aku malu lah sebab aku nak tunjuk kereta Myvi je pun. Malu lah, lepas tu diorang kata buat je lah konten kan. Ini achievement dia dengar. Aku buat lah. Aku buat. Lepas tu aku tunjuk kat AI, tunjuk dekat kami Midah semua. Lepas tu banyak memorable. Banyak memorable dengan kereta ni. Bawa Farida. Fa'eh selama 3 minggu pun. Aku bawa semua, aku bawa dia pergi mana-mana, pergi naik kereta ni. Kereta lambing. Sampailah aku bawanya someone yang aku rasa ini kali terakhir dalam hidup aku. Aku bawa kau. Jom, sama masuk. Jom sini, di sana. Ni. Alright gang. So untuk body kita dah settle kan, tinggal kita nak pergi buat untuk rim-rim sikit. Lepas tu kita tinggal lap kereta, then dah habis. Kita jom. Kalau kita cuci kereta kan, kalau kita tak boleh cuci exhaust Ha? Nak uji lah. Exhaust kan kotor lah, Bu. Mana? Tapi kenapa tak Macam ni, boleh? macam ni. Macam kau pergi buat bekam, asal dia tak sedut sekali dengan dosa-dosa kau tu. Apa kaitan dengan exhaust? Kaitan dia sekarang ikut kita fokus je. Ayo keluar. Helio tu yang buatkan kereta ni bersih. Alah. Sorry. Alah. Aduh lah. Dia kaya sekali. Dia kaya sekali. Yang licin nanti. Nanti kita buat drift. Kita lawan Alifan nanti. Oh, kita dah hebat kan kalau tak boleh lawan dia. Tak payah. Ni, kau hebat ni. Aku tak adalah hebat mana tapi aku malas nak masuk sebab aku respect Alifan. Aku respect Abalif sebab Abalif dia boleh buat apa je. Kalau tak lebih pada drift, dia boleh buat apa sebab tu aku bagi kelebihan tu kat dia. Alright guys, so settle sudah kita punya konten basuh kereta pada hari ini. So terima kasih Sophie sebab dah basahkan baju kau, seluar kau, peluh kau, tenaga kau, masa kau semua untuk aku. Semoga Allah saja dapat balas jasa kau, okey? So aku minta maaf guys kalau konten ni terkurang ataupun ada tak berpuas hati dengan konten ni. InsyaAllah aku akan perbaiki daripada konten semasa ke semasa. Sehingga jumpa lagi di next konten. Jaga diri, jaga makan, jaga solat, jaga diri korang untuk aku. Sebenarnya aku mau bayang siap. Kalau ada isteri pasti ada Sophie.